Saya ni belajar memang tak tinggi, tapi tak adalah bongok bona, tak adalah tak pandai bona. Tapi apa yang saya cakap ni tak adalah nak memandai-mandai, bukannya nak talam dua muka atau nak menyembalahi mana-mana parti politik, tak ada. Saya bercakap ni sebagai rakyat Malaysia yang memerhati, yang tengok apa dasar-dasar kerajaan yang buat, apa perancangan kerajaan yang buat. Faham tak? Jujur saya ngobarkan, saya bercakap ni bukannya nak mewakili mana-mana parti politik, tak ada. Saya bercakap ni wari sebagai rakyat Malaysia yang tengok, lihat apa yang kerajaan kita buat. Dulu 205 boleh MAS Malaysia Airlines dalam negara kita ni buang staff dekat 6,000 orang. Time tu apa ngabar? Apa erti kemerdekaan lah, apa erti kemajuan lah sampai nak buang staff dekat 6,000 orang lah. Apa akan jadi nasib kepada staff-staff yang kena buang tu? Sekarang ni apa cerita Petronas dekat 5,000 orang. Betul tak? Walaupun orang tu kontrak, sama juga macam MAS dulu. MAS pun ada juga yang staff kontrak kena buang. Apa nasib akan jadi kepada staff Petronas tu kalau kena buang? Betul tak? Sebab tu saya ngobar paku dulang paku sopir. Kan kata orang kita yang lebih-lebih. Dulu kata tak boleh, sekarang kata boleh. Apa-apa cerita ni? Jujur saya ngobar apa saya lihat dulu kan, beria-ria ngobarkan pemimpin tu macamnya, mengayuhkan keluarga dia, anak beranak apa semua. Tapi sekarang ni kalau yang naik tu sama, saya tengok lebih kurang. Sebab tu dah sama perumpamaan memang ngam betul lah. Kan paku dulang paku sepeh, kata orang kita yang lebih, dia lebih-lebih. Siapa makan cili dia lah terasa podeh. Bukan apa bondo nampak. Betul tak? Dulu beria-ria si kita pun termakan dia punya ayat tu kan. Saya ngobarkan betul lah kan, kilo kaji-kaji betul lah, ini kayu orang anak itulah ini. Tapi sekarang saya tengok macam sama yo. Nak sekarang negara kita nak ke mana ni? Nak ke kanan kau, nak kiri kau, nak tori kau, nak reverse balik? Apa cerita ni? Saya nak tanya, apa cerita? Nak ke mana sebenarnya ni? Billahi ta'ala saya ngabarkan. Dulu cakap cenia-cenia, orang tu tak boleh, ni tak boleh, patut kono ubah, kono itu, kono ini. Tapi sekarang apa yang dia ngabarkan tu buat balik. Faham tak? Tuan janganlah marah. Saya bagi tahu ya, kalau tuan-tuan semua tak ingat, siapa makan cili dia lah rasa podeh. Betul tak? Dulu kan khabar macam-macam. Kan tak boleh macam tu, tak boleh kawan-kawan dan saudara mara jangan bagi projek kepada apa kenalan dah apa bondo lah, tak ada swasta tak boleh apa itu macam-macam lah kan. Tapi sekarang bondo tu jadi balik, ikut balik orang yang lama, pemimpin yang lama. Apa yang saya tengok sekarang ni sebagai mata rakyat Malaysia, sebagai rakyat ni kan, lebih kepada nak berceramuk, bergaduh, bubar itu, bubar ini. Apa masalah ini? Kita ni kalau jadi pemimpin ke, jadi khalifah, tak kisahlah apa-apa saja parti ke, organisasi ke apa kan, jadilah yang betul-betul pemimpin yang betul-betul. Cakap ini hari kau nak ingat, jangan cakap ini hari lain, besok cakap lain. Kau faham tak? Kalau pemimpin tak betul, khalifah tak betul, macam mana anak-anak buah ni nak ikut? Macam mak ayah lah, kalau ayah pun tak betul, macam mana bapak kau, anak kau nak respect ke kau sendiri? Faham tak?